Mereka ni pemuda yang hidup pada satu zaman di sebuah negeri yang penduduk semua beriman kepada Allah. Tiba-tiba mai satu raja baru. Negeri mereka ni mai satu raja baru. Raja ni mai daripada Rom. Nama dia dalam kitab tafsir kata nama dia Dikianus. Dia ni penyembah batu berhala. Bila dia mai di negeri budak-budak muda 7 orang ni mai, dia paksa seluruh rakyat tinggal apa yang hampa duk pegang selama ni, kita sembah batu pula. Kemudian oleh kerana dia raja, oleh kerana dia ada kuasa, dia paksa siapa yang tak ikut ditangkap dan diseksa. Dan kalau sekiranya dalam tempoh seksaan itu tak mau berubah juga, bunuh. Habis satu negeri murtad daripada sembah Allah, kecuali 7 orang ni. Mereka 7 ni tak mau nak turut kehendak raja. Cerita mereka bantah ni sampai ke raja. Raja panggil mereka 7 orang pergi menghadap raja. Bila sampai di depan raja, raja tanya mereka, betul ke hampa ni nak tunjuk gedebel, nak tunjuk samsing, hampa tak mau nak nak turut kehendak aku, betul ke? Raja tanya mereka. Mereka berdiri di depan raja. Mereka kata apa? Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami sampai bila-bila pun adalah Tuhan yang memerintah langit dan bumi. Sorry, batu-batu ni semua bukan Tuhan kami. Kalau kami sembah juga, laqad qulna idzan syatata. Kami buat satu benda yang jauh daripada kebenaran. Sorry, dia berkata. Dahsyat. Okey, raja kata tak apa, aku bagi masa 2 hari balik fikir. Lepas 2 hari, dia buat lagu tu. Balik. Mesyuarat daripada 7 orang, dia kata calon. Tunggu pun tak ada cerita, dia ni raja dengan dia ada tentera, dia ada apa-apa semua, kita ada pergi lawan, kita 7 orang ni bukan ada cerita lawan. Elok angkat bungkus kita belah. 7 ni lari pergi, mereka pergi di gua yang berkenaan. Sampai di depan pintu gua baca doa, idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Baca doa dulu depan pintu gua ni, masuk dulu dalam. Tuan baca tu surah Al-Kahfi ni kita kena baca bila tuan? Malam ataupun hari Jumaat kena baca. Apa fadilat dia? Nabi kata apa? Selamat daripada fitnah Dajjal. Hafal? Tak hafal semua tak apa. Hafal ayat 1 sampai 10 sahaja cukup. Sebahagian ulama kata 10 akhir daripada suratul Kahfi. Kalau campur 10 awal baru 20 ayat. Al-Mulk baru 30, baru 50, apa masalah. Dalam tafsir mai cerita panjang lah, sebut nama depa 7 orang ni, nama Tamliha, nama Maksalmina, ni nama 7 orang ni disebut dalam tafsir nama-nama depa ni. Dan akhirnya apa jadi dekat depa ni? Apa jadi dekat depa? Depa dilenakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam gua tu 300 tambah 9. Depa tak tahu kata depa ni ditidokkan 300 tahun lebih. Mereka tak tahu. Mereka duk ingat ni tidok biasa, tidok jaga, tidok. Mereka duk ingat lagu tu. Tak cukup dengan tu. Tuhan kata wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Dalam tempoh 300 tahun Ashabul Kahfi tidok tu, Tuhan duk kalih mereka. Tuhan kalih mereka. Kalih kanan, kalih kiri, kalih kanan, kalih kiri. Mereka tak sedar. Allah duk kalih mereka. Dalam tafsir kata apa? Pasal apa tu yang Allah kalih kanan kiri, kanan kiri? Pasal tak mau bagi tidur macam orang mati tu, takut dimakan tanah. Tidak cukup dengan itu. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit. Anjing hak depa bawa ni duk di muka gua tu, unjuk kaki dua ke depan lagu tu. Lagu tulah 300 tahun. Sehinggalah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bangkitkan depa. Jaga selepas 300 tambah 9 tahun. Jaga. Bila jaga sama-sama depa ni, qalu rabbukum a'lamu. Bangkit depa ni, qala qailun minhum kam labithtum. Bangkit ni 7 orang ni, bangkit ni pakai dua lawan tanya pula. Kita lena apa lama ni? Bahagian kata lama ni berasa sehari semalam ada kita tidur ni. Seorang lagi kata apa pula? Berasa sehari semalam dah kot, sekerat hari ada kot tidur ni. 300 tahun lebih tuan-tuan. Mereka duk berasa macam sehari semalam. Mereka duk rasa macam sekerat hari. Akhirnya dalam Quran dia kata fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Mereka kata ni perut lapang dah ni, kita tak makan sehari dah ni. Sehari mereka duk kata tuan-tuan 300 tahun. Pilih seorang daripada 7 ni, hang keluar pi ke pekan. Dia kata keluar pi tengok apa makanan yang baik dan halal. Nak tunjuk kata mereka ni orang bagus, mencari yang halal.
kemudian bawa mailah rezeki itu dekat kita semua, kemudian kita pakat-pakat makan. Kawan yang ditugas untuk keluar pergi ke pekan cari makan tu, depa pesan wal yatalattaf, hang keluar pergi hang behave, jaga perangai elok-elok, jangan duk buat tak tahu punca di luar sana. Dan ingat, jangan bagi siapa pun yang ada di luar sana sedang kata kita lah 7 orang yang itu cerita dengan raja tu hang buat elok-elok, jangan sampai orang tahu, dan jangan sampai mereka tahu kita duk menyorok di sini. Pesan kat kawan yang keluar pergi ni, dia ni pun keluar pergi cari tempat, nak tengok tempat dah jadi lain. 300 tahun punya perubahan tuan-tuan, 300 tahun. Dia rasa baru sehari dia keluar pergi nak pergi cari kedai apa ni Haji Ismail mini market ke apa, pergi tak ada dah, ni semua dah jadi lain punya cerita dah. Bila dia nak beli, bawa keluar pula duit, depa tengok pocik, kata hang ni main mana ni, duit bila ni hang bawa keluar main ni. Allah, dia pun akhirnya dia bercerita lah, dia kata tak ni kami ni awak jadi celaru dulu ni, dia kata ni mana tempat pula. Dia pun pening, dia kata duduk dulu kita sembang dia dulu, apa cerita 300 tahun punya cerita. Tapi mereka ni ada ingat lagi benda tu ada dalam sejarah mereka. Oh, kami ada pernah dengar cerita lama dulu ada 7 orang pemuda lari daripada raja masa tu, pi manakah hilang, orang cari tak jumpa. Takkan hang kot, tengok dengan pakaian purba dia. Ya Allah, macam mana kita pun tak boleh bayang. Akhirnya apa, bawa pi istana raja. Raja baru ni beriman kepada Allah, dan raja baru ni sangat open. Kalau hampa tak mau ikut agama dia, beriman kepada Allah, hampa nak sembah apa pun pasal dia pun tak kisah. Dia sangat open, raja baru ni. Pergi jumpa raja, dengar, oh dia pun tahu cerita ni, ini cerita lama ni, biar betul dia ni. Raja kata ada rupa orang ni, ada 6 lagi. Dia kata duduk tang mana, tapi jangan buat apa nak kami pi. 6 orang ni terkejut cerita. Tuan-tuan, dahsyat tuan-tuan, cerita surah Al-Kahfi ni dahsyat. Panggil mai semua, 7 orang mai di istana raja. Raja tanya ni apa cerita balik daripada awal. Cerita ni raja ni nama Dikianus. Depa kata ada dalam buku sejarah, belajar 5 ada belajar. Lepas itu depa pun cerita satu-satu. Baik, terpaksa percaya ke depa ni. Bila dah jadi macam tu semua, ending cerita macam mana, Allah wafatkan depa serentak semua sekali. Habis.